Setiap langkah dalam ibadah haji adalah satu perjalanan rohani yang agung. Dalam ibadah ini, terdapat satu hari yang penuh hikmah, iaitu Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah jatuh pada 8 Zulhijjah. Pada hari inilah jemaah haji memulakan perjalanan haji mereka dari bangunan penginapan ke Mina dan bermalam di sini sebagai persediaan untuk wukuf di Arafah keesokan harinya. Tarwiyah juga merupakan bahagian daripada perjalanan yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajatul Wada, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Maka ia merupakan salah satu sunnah yang boleh dilakukan sebagai umat Nabi Muhammad ketika mengerjakan haji. Al-hajjata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. InsyaAllah jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riak dan tidak ada sum'ah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan setiap langkah ini sebagai langkah menuju redha-Mu, ya Allah. Kami mohon agar Engkau menghapus segala dosa yang memberati hati kami ini, ya Allah. Kami tinggalkan segala duniawi, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Di Mina, jemaah menunaikan solat secara berjemaah. Di sinilah mereka berehat, berzikir, mendengar tazkirah yang disampaikan oleh para pembimbing Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan Habib Najmuddin Syed Othman Al-Khirid, serta memperkukuh niat untuk meneruskan ibadah haji. Hari Tarwiyah bukan sekadar permulaan perjalanan fizikal. Ia adalah titik permulaan bagi penyucian hati, pengukuhan niat dan ketundukan kepada kehendak ilahi. Inilah keadaan perkemahan jemaah haji di Mina. Pada hari ini, kesesakan masih belum dapat dilihat sepenuhnya kerana tidak semua jemaah haji memilih jalan Tarwiyah. Wira Saujana dan beberapa buah syarikat sahaja yang membawa jemaah ke Mina sebelum menuju ke Arafah pada 9 Zulhijjah. Selesai Tarwiyah, jemaah akan ke Arafah pula untuk berwukuf. Moga setiap langkah mereka dipermudahkan oleh Allah.